Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Norazian binti Haji Nahar dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami merupakan pelajar Bahasa Melayu Kerjaya LM2023 dari Seksyen 503. Di dalam video ini, kami akan membentangkan berkaitan program yang telah kami jalankan, iaitu program keselamatan menjamin kesejahteraan. Sebelum itu, ahli-ahli komplain ini ialah saya, Nur Farhana binti Zainuddin, nombor matrik 2017988. Saya, Nazatul Atira binti Muhammad Zuhaidi, nombor matrik 2019074. Saya, Alia Nadira binti Azmi, nombor matrik 2016712. Saya, Nurul Azlianida binti Ahmad, nombor matrik 2015278. Nama saya Alia Numaisara binti Asrul, nombor matrik 2019278. Tanpa membuang masa, kita terus bergerak ke latar belakang program. Program keselamatan menjamin kesejahteraan merupakan satu program yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk persekitaran yang sejahtera dan aman antara pelajar-pelajar di sekolah Pancur dan komuniti di perumahan Pancur. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan berkaitan keselamatan agar warga Pancur mengambil serius hal ini dengan mempelajari teknik-teknik dan langkah-langkah yang betul semasa berhadapan dengan situasi yang cemas. Selain itu, program ini juga mengharapkan agar masyarakat Pancur akan menjadi lebih peka terhadap keadaan di sekeliling supaya sentiasa bersedia untuk menyelamatkan diri daripada perkara yang tidak diingini. Akhir sekali, program ini juga akan menyentuh aspek keselamatan negara, iaitu melalui program membanteras jenayah rasuah agar semua rakyat dapat hidup dalam komuniti yang sejahtera dan bebas jenayah. Sekarang giliran untuk membentangkan objektif program keselamatan menjamin kesejahteraan. Yang pertama, program keselamatan menjamin kesejahteraan ini bertujuan bagi melahirkan generasi yang peka dan mempunyai asas seni mempertahankan diri untuk dijadikan perisai keselamatan pada masa yang akan datang. Selain itu, program ini juga berfokuskan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengenai kepentingan menjaga keselamatan diri di rumah dan di sekeliling mereka. Dan yang terakhir sekali adalah bertujuan bagi meningkatkan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang tanggungjawab mereka dalam menjaga keselamatan dan keharmonian di kawasan persekitaran mereka. Bagi atur cara program ini, ia telah diadakan selama tempoh 5 hari, iaitu dari 25 April sehingga 29 April 2021. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan program ini adalah di kawasan sekitar Pancur Paguh. Tetamu kehormat yang dijemput bagi menjayakan program ini adalah yang pertama, Dato' Ayub Han Maidin PC selaku Ketua Polis Negeri Johor dan Inspektor Muhammad Ashraf bin Zainal Abidin Sabah selaku Ketua Pegawai bagi Balai Polis Paguh. Kumpulan sasaran bagi program ini adalah seramai 1,305 orang di sekitar daerah Pancur Paguh. Seterusnya, bagi kertas kerja dan laporan kewangan program keselamatan menjamin kesejahteraan telah diusulkan kepada pihak atasan UIIM Paguh dan telah mendapat kelulusan daripada pihak-pihak yang berkuasa. Sekarang saya akan lampirkan kertas kerja dan laporan kewangan di sebelah saya satu demi satu secara sepintas lalu. Yang pertama, pengenalan. Objektif, impak program, perincian program, jawatan kuasa bertugas, jadual bagi kelima-lima program, aktiviti yang diusulkan bagi kelima-lima program,
pembentangan bajet. Dan yang terakhir sekali, kesimpulan dan tanda tangan. Untuk info yang lebih mendalam, kami akan bentangkan sebentar lagi. Saya akan kupas tentang pengisian bagi setiap program yang dijalankan. Bagi program pertama, dianjurkan bagi memberikan pendedahan awal tentang kepentingan mempelajari seni mempertahankan diri kepada masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja, kerana mereka merupakan golongan yang mudah untuk menjadi mangsa penculikan atau jenayah. Selain itu, program ini membuka peluang kepada golongan mahasiswa dan mahasiswi untuk berinteraksi bersama penduduk Pancu. Dengan adanya program seperti ini, kita dapat mengurangkan kadar jenayah di persekitaran penduduk Pancu di samping menjamin kesejahteraan negara. Bagi program yang kedua pula, memainkan peranan penting kepada para wanita berkaitan kepentingan keselamatan diri dan cara-cara untuk mempertahankan diri semasa berada dalam keadaan kecemasan. Selain itu, usaha sama Polis Paguh dalam mendemonstrasikan teknik-teknik pertahanan diri juga akan memberi impak yang berkesan dalam membantu para wanita. Di samping itu, tajaan daripada pihak Pertubuhan Pertolongan Wanita atau lebih dikenali sebagai WOA yang amat prihatin terhadap pembangunan wanita dengan memastikan para wanita mendapat hak keselamatan dan perlindungan untuk diri mereka sendiri. Dengan tajaan pihak ini, iaitu alat perlindungan diri, para wanita akan lebih cakna dan menyedari tentang pentingnya menjaga diri mereka daripada ancaman jenayah. Seterusnya, program yang ketiga. Aktiviti ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran tentang keselamatan diri dan sekeliling, terutamanya bagi murid-murid di sekolah agar mereka lebih peka dengan keadaan sekeliling. Selain itu, usaha sama dari Balai Bomba dan Penyelamat Paguh dalam menjayakan demonstrasi ini memainkan peranan yang besar bagi memberi gambaran yang lebih jelas kepada warga sekolah tentang perkara yang perlu dilakukan semasa kecemasan berlaku. Aktiviti ini dapat memastikan guru-guru dapat bergerak pantas, peka dan berhati-hati dengan keadaan sekeliling apabila berlaku kecemasan bagi memastikan pelajar-pelajar berada dalam keadaan yang selamat. Manakala, program yang keempat memainkan peranan penting dalam memupuk nilai positif dalam kalangan guru pelatih supaya mereka dapat menyampaikan nilai yang baik kepada pelajar. Tambah pula, tenaga pengajar juga akan membantu membawa kempen anti-rasuah ke sekolah dan mengajar pelajar mereka untuk membenci rasuah. Oleh yang demikian, setiap individu perlu berusaha dan memainkan peranan masing-masing untuk membasmi rasuah. Niat dan usaha bersama seperti ini sahaja mampu melindungi negara daripada ancaman rasuah. Jelaslah bahawa ceramah ini penting dalam memupuk etika dan integriti di bangku sekolah lagi supaya pelajar dapat memerangi rasuah dengan berkesan. Hal ini kerana negara yang bebas rasuah adalah negara yang makmur. Program yang terakhir ialah program ini amat penting agar dapat memastikan penduduk perumahan mempunyai pengetahuan asas sekiranya berhadapan dengan situasi kecemasan, terutamanya yang berpunca dari bahagian dapur. Dengan pendedahan awal yang diberikan ini dapat memastikan penduduk tidak berasa panik apabila berhadapan dengan situasi kecemasan dan sedar tentang langkah yang perlu dilakukan jika berlakunya situasi seperti itu. Dalam aktiviti ini, penduduk didedahkan dengan cara yang betul untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada gas dapur yang digunakan untuk memasak. Pada masa yang sama, penduduk turut diberikan pendedahan tentang cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara terperinci agar dapat memastikan dapur gas yang digunakan tidak bocor atau rosak.
Dengan adanya aktiviti ini, diharapkan agar semua penduduk mendapat pengalaman yang positif dan kebaikan untuk mereka bersama. Aktiviti pertama bagi program kesedaran keselamatan ini adalah demonstrasi dan kelas seni mempertahankan diri yang bertarikh pada 25 April 2021 iaitu pada hari Ahad. Dengan kerjasama Kelab Shintoryu Karate-do IIUM Pagoh, Alhamdulillah, program ini telah berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Bahkan, aktiviti ini mendapat sambutan yang baik dan memberangsangkan iaitu seramai 30 kanak-kanak, 10 remaja dan 10 orang dewasa menyertai program ini dan mengikuti beberapa sesi selepas program. Pada hari kejadian, jam 8.30 pagi, peserta berkumpul di Dewan Serbaguna Pagoh untuk sesi pendaftaran sebelum memulakan aktiviti demonstrasi oleh Kelab Shintoryu Karate-do IIUM Pagoh. Selepas 15 minit pendaftaran, peserta dan penduduk mendengar kata-kata aluan daripada penasihat program iaitu Yang Berbahagia Dr. Nora Azian binti Haji Nahar. Seterusnya, tepat jam 9 pagi, ahli Kelab Shintoryu Karate-do IIUM Pagoh memulakan demonstrasi di Dewan Serbaguna Pagoh tersebut. Demonstrasi berlangsung selama 1.5 jam dan berakhir pada jam 10.30 pagi dan ketika itulah para peserta mendapat bimbingan teknik mempertahankan diri daripada ahli kelab tersebut. Mereka telah menerima bimbingan asas karate mengenai teknik mempertahankan diri selama 1 jam. Walaupun dalam tempoh yang singkat, mereka dapat mengetahui teknik yang baharu dan betul di atas bimbingan mereka yang berpengalaman. Seterusnya, aktiviti akhir diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata kepada Kelab Shintoryu Karate-do dan para peserta yang ditaja oleh IIUM sendiri dan sesi maklum balas iaitu persetujuan dengan pengedaran borang soal selidik kepada para peserta untuk melakukan beberapa sesi teknik mempertahankan diri pada bulan hadapan secara percuma. Dan Alhamdulillah, tepat jam 12.30 hari, majlis bersurai. Seterusnya, kita bergerak kepada aktiviti yang kedua iaitu program demonstrasi pertahanan diri kepada wanita. Program ini telah diadakan pada 26 April 2021 iaitu pada hari Isnin. Program ini berjaya dilaksanakan dengan usaha sama antara pihak Balai Polis Pagoh dan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO. Dalam masa yang sama, program ini juga telah mendapat sambutan yang baik daripada kalangan wanita di Taman Pancur sekaligus berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan iaitu golongan wanita di perumahan tersebut memahami akan kepentingan mengetahui teknik-teknik pertahanan diri dan mampu mengaplikasi teknik tersebut dengan baik dalam program yang telah dijalankan ini. Pada pukul 8.25 pagi, peserta-peserta yang terdiri daripada para wanita yang daripada pelbagai lapisan usia dan kaum di Taman Pancur telah berkumpul terlebih dahulu sebelum aktiviti dimulakan di Dewan Serbaguna Pagoh sambil menunggu ketibaan tetamu terhormat. Seterusnya, ketibaan tetamu terhormat disambut meriah oleh para peserta dan program demonstrasi ini telah dirasmikan oleh Inspektor Muhammad Ashraf bin Zainal Abidin Zakbar, Ketua Polis Balai Pagoh, pada pukul 8.45 pagi. Setelah selesai ucapan aluan perasmian daripada Ketua Polis Pagoh, aktiviti demonstrasi pertahanan diri terus dijalankan pada pukul 9 pagi. Aktiviti demonstrasi pertahanan diri ini dijalankan dengan usaha sama antara Balai Polis Pagoh dan juga tajaan daripada Pertubuhan Pertolongan Wanita. Pertubuhan ini ialah organisasi bukan kerajaan Malaysia yang memperjuangkan hak wanita dan secara khusus menentang keganasan terhadap wanita. Pertubuhan tersebut telah memberi tajaan sebanyak 2,500 dan kami sebagai pihak penganjur program telah membeli sebanyak 50 unit alat pelindungan diri sebagai cenderamata kepada para peserta.
Selama 2 jam aktiviti demonstrasi pertahanan diri ini dijalankan, para wanita telah mempelajari pelbagai jenis teknik pertahanan diri. Aktiviti ini telah memainkan peranan penting kepada para wanita dalam mendedahkan kepada mereka berkaitan kepentingan keselamatan diri ketika berada dalam situasi yang berbahaya. Antara teknik-teknik yang telah diajar oleh pihak polis ialah pukulan ke hidung, hentakan ke kelangkang dan melepaskan diri dari pelukan belakang. Sebelum majlis berakhir, Ketua Polis Pagoh Inspektor Muhammad Ashraf bin Zainal Abidin Sabah telah menyampaikan cenderamata iaitu alat pelindungan diri kepada para peserta dan tidak dilupakan juga kepada pegawai-pegawai polis yang terlibat dalam program demonstrasi tersebut. Akhir sekali, majlis bersurai pada pukul 11.45 pagi. Sekarang giliran saya untuk membentangkan program demonstrasi keselamatan bomba di SK Panchor. Program ini berjaya dilaksanakan dengan usaha sama bersama Balai Bomba Pagoh, beberapa guru di SK Panchor dan ahli jawatan kuasa program iaitu pelajar UIAM Pagoh. Program ini berjaya mencapai objektifnya dengan hasil kerjasama ahli jawatan kuasa program Kelab Keselamatan iaitu seramai 5 orang, 7 anggota pegawai bomba dari Balai Bomba Pagoh dan semua warga SK Panchor pada 27 April 2021 iaitu pada hari Selasa tersebut. Ahli jawatan kuasa program tiba di SK Panchor seawal 8.30 pagi. Pelajar UIAM tersebut disambut baik oleh para guru yang bekerjasama dengan mereka untuk menjayakan program demonstrasi keselamatan kebakaran dari pihak bomba di kawasan sekolah SK Panchor itu. Guru-guru dan pelajar UIAM Pagoh menyiapkan persiapan di Dewan Terbuka SK Panchor untuk acara penyampaian hadiah selepas jamuan makan yang ditaja Alida Catering diadakan, iaitu selepas demonstrasi kebakaran diadakan sambil menunggu loceng kecemasan dibunyikan. Kemudian, 5 minit sebelum loceng kecemasan dibunyikan, ahli jawatan kuasa mengambil tempat masing-masing untuk memberikan hala tuju kepada murid-murid sekolah SK Panchor untuk berkumpul di padang sekolah. Setelah memastikan semua pelajar selamat dan seluruh kawasan bangunan sekolah dikosongkan, mereka berkumpul di padang sekolah bersama dengan guru-guru dan murid-murid SK Panchor untuk memberikan sedikit taklimat bagi program yang akan dijalankan tersebut. Anggota bomba dan penyelamat yang sudah bersiap sedia untuk mengadakan demonstrasi juga memberikan sedikit taklimat sebelum demonstrasi bermula. Beberapa murid dan guru terpilih untuk memadam api supaya demonstrasi dilakukan dengan lebih jelas, teratur bagi murid-murid terutamanya. Setelah 2 jam melakukan demonstrasi tersebut, murid-murid diarahkan supaya menjamu selera makanan yang ditaja oleh Alida Catering di kantin sekolah. Manakala kesemua anggota bomba, guru-guru dan ahli jawatan kuasa program iaitu pelajar UIAM Pagoh beransur ke Dewan Sekolah yang telah dipersiapkan bagi menjamu selera tajaan Alida Catering juga. Seterusnya, acara penyampaian penghargaan kepada anggota bomba Balai Bomba Pagoh dan warga SK Panchor yang terlibat daripada pihak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya, ucapan dan hadiah penghargaan diberikan oleh guru besar SK Panchor kepada ahli jawatan kuasa program iaitu pelajar UIAM Pagoh yang terlibat kerana telah berjaya menjayakan program yang dapat sedikit sebanyak menolong warga sekolah SK Panchor tentang keselamatan di sekolah. Baiklah, saya akan membincangkan tentang aktiviti yang keempat pula, iaitu program ceramah membantras rasuah satu tanggungjawab komuniti di SMKA Pagoh. Ceramah ini diadakan pada hari Rabu, iaitu 28 April 2021 pada pukul 11.30 pagi. Sasaran program ceramah ini ialah semua guru, kaki tangan dan juga pelajar sekolah. Ceramah tersebut akan diadakan di Dewan Serbaguna. Kelab Keselamatan kami telah menjemput Ketua Polis Johor iaitu Datuk Ayub Han
Maiden Pichai bagi bekerjasama dengan Kelab Keselamatan kami untuk menyampai ceramah yang bertajuk Membantras Rasuah Satu Tanggungjawab Komuniti hasil daripada tajaan pihak Persatuan Ibu Bapa dan juga guru. Program ini dimulakan dengan persembahan nasib daripada kumpulan nasyid Sekolah SMKA Paguh yang bertajuk Jauhi Rasuah. Seterusnya, penceramah menggunakan slide PowerPoint dalam menerangkan topik-topik ceramah. Gambar dan video juga turut ditayangkan kepada para pelajar untuk menambah dan memberi penerangan yang lebih jelas berkaitan dengan pencegahan jenayah rasuah. Penceramah juga turut menerangkan beberapa faktor jenayah rasuah serta cara-cara untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti tersebut. Seterusnya, program yang dijalankan pada hari terakhir ialah program keselamatan kebakaran. Program ini adalah usaha sama dengan JKKK Kampung Baru Gresik dan Balai Bomba dan Penyelamat Paguh. Tambahan pula, objektif program ini turut berjaya mencapai sasaran seramai 35 orang penduduk yang menyertai aktiviti ini. Bermula pada pukul 8.50 pagi, penduduk-penduduk yang terlibat telah berkumpul di pekarangan Dewan Serbaguna JKKK Kampung Baru Gresik yang terletak di Pancur. Tepat pada pukul 9 pagi, majlis telah dimulakan oleh wakil JKKK Kampung Baru Gresik untuk menerangkan tentang perjalanan aktiviti yang bakal dijalankan pada hari tersebut. 15 minit kemudian, taklimat ringkas pula disampaikan oleh pegawai bomba. Beliau menerangkan tentang keselamatan yang perlu dititik beratkan terutamanya di bahagian dapur. Selepas penerangan tersebut, mereka menunjukkan demonstrasi memadam kebakaran di dalam rumah yang berpunca dari dapur. Mereka juga memberi peluang kepada penduduk-penduduk yang hadir untuk mengaplikasikan teknik-teknik yang telah dipelajari. Pada pukul 10.45 pagi, aktiviti telah pun berakhir dan diteruskan dengan penyampaian cenderamata sebagai penghargaan kepada pihak bomba dan penyelamat Paguh kerana sudi bekerjasama bagi menjayakan program ini. Akhir sekali, para penduduk dijemput untuk menjamu selera sebelum masing-masing bersurai. Seterusnya, berpindah kepada kejayaan program. Alhamdulillah, secara keseluruhannya, program keselamatan menjamin kesejahteraan ini telah mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan dengan jayanya. Bagi aktiviti pertama, iaitu demonstrasi dan kelas seni mempertahankan diri, dapatan daripada para peserta adalah mereka mengetahui teknik asas seni taekwondo pada akhir kelas dan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan. Di samping itu, seramai 50 orang peserta telah mendaftarkan diri bagi mengikuti sesi yang seterusnya. Pada aktiviti kedua pula, demonstrasi pertahanan diri kepada wanita telah mencapai keseluruhan objektif kerana penyertaan peserta yang sangat memberangsangkan dengan kehadiran lebih daripada 50 orang, terutamanya wanita. Selain itu, dapatan daripada program ini, mereka dapat mengetahui dan memiliki barangan keselamatan bagi wanita untuk kegunaan pada masa yang akan datang. Seterusnya, dapatan daripada aktiviti ketiga dan keempat iaitu demonstrasi keselamatan bomba di kawasan sekolah SK Pancur dan program ceramah iaitu membantras rasuah satu tanggungjawab komuniti di SMKA Paguh telah mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada semua pelajar dan staf sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga meminta supaya program ini dapat diteruskan lagi pada masa yang akan datang kerana dengan program ini telah membuka minda dan pengetahuan para pelajar. Akhir sekali, kejayaan aktiviti kelima iaitu keselamatan kebakaran telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang baru kepada penduduk di perkampungan Pancur terutamanya pada suri rumah. Penyertaan peserta yang terdiri daripada suri rumah juga telah mencapai lebih daripada target iaitu seramai 40 orang peserta.
para suri rumah telah mengetahui cara-cara untuk mengelakkan dan cara untuk memadam kebakaran yang berlaku di rumah mereka selepas demonstrasi seni mempertahankan diri ini. Setelah melaksanakan semua aktiviti bagi program keselamatan menjamin kesejahteraan ini, terdapat beberapa kelemahan yang berlaku semasa program berlangsung, iaitu yang pertama, waktu yang dirancang untuk menjalankan program demonstrasi kebakaran ini agak singkat menyebabkan kebanyakan pelajar tidak mendapat peluang merasai demonstrasi kebakaran tersebut. Yang kedua, kurang aktiviti yang menarik ketika program ceramah dijalankan. Dan yang ketiga, pemasangan sistem audio tidak dapat berfungsi dengan baik menyebabkan suara penceramah kurang jelas. Yang keempat dan yang terakhir, ruang atau skala pelaksanaan yang kecil dan kurang selesa untuk melakukan demonstrasi seni mempertahankan diri. Jadi, itu adalah di antara kelemahan program yang akan diperbaiki pada masa yang akan datang. Setelah melaksanakan program keselamatan di daerah Pagu ini, beberapa kelemahan telah dikenal pasti dan memerlukan penambahbaikan pada masa akan datang. Antara penambahbaikan program ialah masa yang dirancang untuk menjalankan program demonstrasi kebakaran ini agak singkat. Oleh sebab itu, pelajar berpendapat bahawa masa demonstrasi kebakaran dan perbincangan bersama ahli bomba harus ditambah dengan masa yang sesuai bagi mengelakkan kelam kabut berlaku daripada pelbagai pihak. Seterusnya, pihak sekolah boleh menambah pengisian dalam program ceramah ini seperti mengadakan pertandingan sebagai contoh sajak yang berkaitan dengan membantras jenayah supaya pelajar tidak hanya mendengar ceramah sahaja tetapi sekaligus dapat mengasah bakat mereka yang terpendam. Selanjutnya, pemasangan sistem audio perlu dilakukan sebelum tetamu undangan hadir ke sekolah, iaitu segala peralatan yang diperlukan oleh pihak penceramah perlu disediakan lebih awal supaya tidak berlaku masalah teknikal semasa sesi ceramah dimulakan. Akhir sekali, ruang atau skala pelaksanaan yang lebih besar dan tersusun dicadangkan bagi memperbanyakkan lagi sasaran program. Secara keseluruhan, program ini telah berlangsung selama 5 hari bertempat di kawasan Pancur, Muar, Johor pada 25 April 2021 sehingga 29 April 2021. Program kesedaran keselamatan adalah untuk membentuk persekitaran sejahtera dalam komuniti dan penduduk kawasan sekitar Pancur. Bandar yang selamat ialah bandar yang bebas dari semua ancaman fizikal, sosial dan juga mental. Persekitarannya sentiasa dalam keadaan yang paling terpelihara serta tidak menimbulkan suasana yang boleh menggugat kesejahteraan setempat. Penghuninya juga sentiasa berada dalam keadaan yang paling selamat, sejahtera, sihat dan juga ceria. Matlamat program ini diadakan adalah untuk mewujudkan bandar yang selamat, iaitu bandar yang bebas daripada segala keganasan seperti merosakkan harta benda, nyawa, seperti gejala ragut, pecah rumah, kecurian dan sebagainya. Bandar yang bebas daripada kemusnahan dan malapetaka seperti kebakaran. Seterusnya, bandar yang bebas daripada kemerosotan sosial dan moral seperti penagihan dadah, kecurian, jenayah bola putih, rasuah, salah guna kuasa, hilang integriti dan sebagainya. Oleh yang demikian, program ini telah dianjurkan oleh Kelab Keselamatan Kuliah, Bahasa dan Pengurusan bagi meningkatkan lagi kesedaran tentang keselamatan diri setiap individu dan juga sesama penduduk di samping memupuk semangat kerjasama antara penduduk dan juga masyarakat luar dalam melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Setakat ini sahaja video pembentangan laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima